Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambal ikan belah belakang. Buat ulam bendi ya, rebus dengan sedikit minyak ya, setengah sudu. Nak nampakkan hijau. Ini ikan yang dah dibelah belakang ya. Untuk sambalnya 2 biji bawang besar, 3 biji bawang putih, 1 batang serai, sedikit belacan ya. Ada cili kisar dalam 3 sudu makan. Letak kunyit ya. Garam tu sedikit je ya, sebab ada sambal nanti. Takut terlajak masin kalau nanti garam ikan tu. Dah siap dikisar, kita tumis ya. Bawang serai, bawang putih semua. Masukkan cili kisar tadi tu. Hingga pecah minyak ya. Dah pecah minyak, masukkan serbuk perasa, garam dan sedikit gula ya. Hari-hari pun memang macam ini ya. Opah suka memasak. Dah tua-tua ni tak ada kerja dah, tak boleh kerja dah. Masak je lah duduk rumah. Bolehlah dirasa. Dia mesti ada sedikit manis ya. Sedikit masin. Garam sedikit. Dah pun siap sambalnya. Sambal pun dah sejuk ya. Masukkan dalam belakang ikan tu. Buat sampai habis ya. Dah habis semua, kita goreng ya. Goreng tu biar garing-garing, tapi api jangan kuat sangat ya. Nanti hitam sangat. Dah pun siap. Kalau nak belah belakang tu, opah selalu buat 2, banyak sambal boleh letak. Selalunya belah 1 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye-bye.